Okey, kembali bersua sekali lagi di dalam Educast Jom Sembang at PSP, dan kali ini kita teruskan lagi dengan tamu kita Tuan Hafiz Sorani daripada Dibop Coffee. Baiklah, tadi kita dah dengar macam mana cabaran macam mana cabarannya, orang kata apa, berada dalam fasa yang agak getir, PKP, yang mana saya boleh katakan sebagai lowest point, titik terendah bagi kebanyakan orang lah, terutamanya bagi pendiri bisnes lah ataupun pemilik bisnes ni sendiri. Dan dapat dilihat Dibop berjaya untuk mengharungi cabaran-cabaran itu, dan kalau dapat diceritakan lah, dikongsikan dengan para penonton ni, apakah yang dilakukan oleh Dibop untuk memastikan Dibop Coffee ni masih terus relevan ya kan, sampai sekarang kan. Dulu diceritakan kedainya sebelah Tabung Haji Bandar Pedah ya. Betul. Lepas tu dapat alhamdulillah rezeki dapat pindah kan. Dan selepas itu buka lagi cawangan kan. Mungkin boleh ceritakan macam mana, apakah langkah yang dilakukan oleh Dibop ni? Ya, silakan. Masa saya dapat anak kedua, tahun 2018, wah ni nak bersalin ni. Saya tunggu kat hospital. Owner kedai sebelah Tabung Haji tu, dia punya admin lah call saya atau WhatsApp saya, Hafiz, owner nak jual building. Oh, nak jual. Saya terus terduduk Ustaz. Kita risau lah, sebab bila nak jual ni dalam keadaan kita nak beli pun masa tu 1.2. Okey. 1.2 million besar masa 2018. Kita nak tunggu anak ni, kira kita mandi tak basah, makan tak kenyang waktu tu. Risau. Tapi setiap malam kalau saya lalu dekat corner Dibop Coffee tu, kalau saya pergi ke Maybank belakang kan, Bank Indonesian kan, saya akan cakap tak motor selalu, saya tengok kedai ni kan, bila lah dia nak keluar. Waktu tu kedai tu apa dia? Kedai Dobi. Oh, kedai Dobi. Okey. Saya selalu cakap tamu tu, bila lah dia nak keluar. Cakap seorang-seorang, bila dia nak keluar. Bukan halau lah kan? Bukan halau. Saya doa lah, bila nak keluar. Okey. Satu ketika tu saya beli kelengkapan anak lah dekat sebaris Bank Islam. Saya lalu situ. Okey. Saya tengok foreign. Oh, ni dia lupa kot tarik shutter. Oh, okey. Tapi tarik shutter pasal apa? Ada foreign. Saya patah balik kedai tu. Dan waktu selalu saya beli kelengkapan anak ni, waktu pukul 6.30 ke atas, pukul 7. Petang-petang kan? Petang-petang, relax-relax, tak jam. Tapi pelik dia hari tu, saya pergi pukul pukul 2 tengah hari. Saya pergi, saya tengok foreign. Takkan Dobi tak buka lagi kan? Pasal apa dia tak foreign? Saya pun balik lah ke Dibop. Pelik ni, saya patah balik Ustaz. Dah sampai dah duduk kat Dibop, dah sampai kat office saya pun patah balik. Saya pun call. Oh, number yang tertera dekat tu lah. Tertera. Saya call, dan sales girl tu bagi tahu kepada owner, owner tak mau kedai makan. Oh. Lepas tu saya panggil, tak apa miss, you datang dulu kedai. Datang dulu kedai. Dia tak mau kedai kotor, dia tak mau, mungkin lah. Maksud dia tunjukkan kedai yang miss sebelah Tabung Haji tu lah. Tapi miss tu memang bantu saya lah, sebab dia pun nak commission kan. Ya. Alhamdulillah ditakdirkan saya dapat kedai tu pada bulan 11 2018. Okay. Dapat kedai, duit cukup bayar, deposit. Duit nak renovation tak cukup. Tu saya kata confident pergi dulu. Waktu tu lah confident datang dulu Ustaz. Yakin ni kuat. Download mana tu? Waktu tu muda lagi lah. Waktu tu umur 25 26 tu. Confident level tu. Bayar dulu. Habis duit bayar deposit ni. Korek sikit, wife saya sikit, family sikit, saya dapat renovation. Saya buka di sebelah Bank Rakyat yang corner yang sekarang lah, Mei 2019. Okey. Saya naik turun agensi kewangan, saya pergi Mara, PNB apa semua, buat presentation pada 2012. Daripada Mara release duit. Ni nasib baik saya baik dengan pembekal supplier. Supplier banyak bantulah. Jadi kawan. Semua barang dah order dah. Once duit masuk je, barang semua sampai. So bila saya dapat, saya pitching semua, alhamdulillah saya dapat daripada Mara lah. Mara bantu. Tu sebab saya salah seorang usaha Mara. Mara release duit tu Ustaz.
tapi keyakinan dekat pembekal tu perlu ada lah. Jangan dia release duit kita baru nak tempah. So saya dah tempah dah, dan progress untuk renovation tu saya dah jalan sikit lah. Saya dah habis dekat 50,000 macam tu. Dan buat sendiri semua. Kebetulan kawan saya pun ada kontraktor, dia boleh sharekan maklumat. Tu pentingnya dalam perniagaan ni, kena ada circle yang usahawan networking. Saya setuju benda tu, sebab sampai sekarang kita jangan duduk networking yang sama. Berbezakan networking untuk one day kita akan guna khidmat dah. Kita kena diversify pelbagai kan. Dan saya dapat dia check tu release semua. Saya bagi tahu pembekal, pembekal terus hantar dalam masa seminggu. Alhamdulillah. So kalau waktu tu saya kata kalau tak ada duit pun saya tak boleh nak buka Perda tu. Saya bertahan kedai 2018. First May saya buka, Alhamdulillah, memerangsangkan. Dan waktu nak buka tu semua, bila dalam F&B ni Ustaz, saya selalu rajin pergi jenama-jenama yang lokal dengan international lah, kopi apa semua. Saya kalau pergi, saya suka tengok tempat barista dia. Saya akan jenguk bahagian dia punya kitchen. Saya nak tahu layout. Sebab kita kan tak ada experience. Saya tak ada experience dalam F&B. Saya tak pernah bekerja sebagai barista. So bila pergi toilet, bawa pergi toilet, tengok kitchen dia. Tengok barista dia tinggi mana. Saya akan kira lantai, dia pakai jubin satu kaki. Barista dia besar mana, tinggi dia berapa kaki, sinki dia dekat mana, tempat ais dia saya akan buat. Dan saya layout di box tu sebaris macam tu, sama. Maksud dia barista sebaris dengan cashier. Selalu kalau kita pergi kedai makan waktu tu, cashier kat sana terasing dia terasing. Tapi kita boleh staff boleh buat benda yang sama. Tak ada kita ambil staff sebagai cashier 100%. Kan? So dia boleh as a barista, dia boleh cashier. So kat situ kita boleh menguruskan manpower dengan baik lah. So tak perlulah sampai ramai manpower, sebab costing untuk manpower pun tinggi juga dalam F&B ni. Betul. Bila saya buka 1 Mei di corner tu, Alhamdulillah penerimaan tu waktu tu. Dan kedai pun ada aircon. Kedai pun orang cakap selesa lah untuk family ketika itu kan. Yang banyak support ni dari saya punya perniagaan tu lokal lah, penduduk tempatan, especially di Bandar Pedah, Bukit Tajam. Dan di situ pun kawasan yang strategik kan, dengan bank kan? Tempat orang kata office banyak di situ. Yang Ustaz kata tadi sebab apa relevan kan. F&B ni saya pegang kepada 3 lah. Satu servis, quality food dengan pricing. Pricing dia mahal tak ada masalah bagi saya, tapi dia kena valuable. Bila sampai kepada customer tu, value. Biar berbaloi kan, dan ada nilai dia. Yang tu peletakan dari top management macam kita boleh buat. Tapi dua benda ni yang kita tak susah nak kontrol adalah servis dengan quality. Servis quality tu manpower kita gerakkan. Kita boleh as a top management, kita boleh bagi direction. Tapi monitoring kita kena buat Ustaz. Walaupun sampai sekarang nak standardkan SOP tu, nak kontrol SOP dan mereka laksanakan apa yang kita nak. Yang tu kena ada monitoring. Tak boleh kita bagi buku SOP tebal pun bagi dia pun buat, tapi tak monitor, still tak jadi. Sebab mengurus manusia ni satu benda yang sangat unik. Sebab bukan semua manusia ni dia macam robot. Kita set program dia, jalan semua sama kan. Cara bancuh sama. Tak kan, kadang-kadang terlebih ni kan. Bila terlebih jadi costing. Costing. Bila terkurang jadi ni customer pula komplain. Experience pelanggan, customer pun dia rasa apa hal kan, tak apa nak sangat kan kali ni kan. Okey, baik, alright. Okey, jadinya lepas tu dibuat ada juga ke cawangan-cawangan lain dan sebagainya? Okey, bila dah lepas PKP, dah fasa 3 kan, PKP kan 3 kali. Sekali, kedua, ketiga. Ketiga tu, bila kita tengok ekonomi sangat cantik waktu 2021, kita pun mula nak rasa buka kedai. Kita pun rasa macam kita yakin kita boleh buka cawangan. Adakah itu by data yang you all ada ke, ataupun my rasa? By data satu. Tapi waktu tu saya lupa nak gitu, 2020 saya buka. Sebelum PKP, Februari 2020 saya buka dalam Aidin. Dalam Aidin. Saya buka kios meatball dalam Aidin. Sebulan yang bertahan, terus PKP. Tapi waktu tu still boleh berniaga dalam Aidin sebab ada orang kan. Saya punya tempat di Aidin tu belakang. Saya pergi tanya dekat management, saya nak duduk dekat tengah boleh tak? Saya kan rajin main event, kita adalah stall apa semua. Saya belakang sen teruk ni.
Maiden bagi. Saya duduk kat tengah. So bila orang turun flyover, orang turun escalator nampak tu Ustaz. Baru boleh buat sale. Kalau saya duduk belakang memang tak ada. Memang saya duduk sebab pintu belakang tutup. Satu pintu buka. Oh, betul lah waktu PKP kan. Lepas saya duduk tu, ANW sebelah saya. Semua ikut saya duduk tu depan tu. Dia jadi kat lobby tu. FMB macam saya start dulu lah sebab nak duduk belakang siapa lalu. Lepas orang beli belah kat atas Maiden level 1 terus balik. Pintu pula kat sana. So saya kata saya tak boleh stay belakang, saya perlu duduk depan. Depan as a promo, ada order budak saya pergi ke kios ambil supply depan. Barulah hidup. ANW main sebelah, saat lagi big brand duduk sebelah. So meriah depan tu. Tapi saya start dulu lah. Mereka terkejut macam mana you boleh dapat sini. Kita bagi tahu lah kita memang nak buat sale kan. Sebab budak staff saya pun masa tu ada 4 orang dalam tu. Dan di Maiden sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Ada. Lepas tu waktu saya buka cawangan di Almar lah. Macam saya kata kan. Okay. Cawangan di Almar tu mula-mula saya plan nak buka cawangan sebab 2021 kita tengok ekonomi Malaysia sangat bagus waktu tu. Orang spending ni dan kita yakin bila buka cawangan ni akan ramai. Sebenarnya tak Ustaz. Masa tu banyak duit yang keluar. KWSP, bantuan kerajaan, apa semua. Benda tu bertahan berapa bulan. Okey. Saya pegang macam bukan saya seorang, rakan-rakan pun sama juga ada alami benda yang sama. So kita kena cakap bukanlah tipu. Duit tu dalam keadaan berapa bulan bertahan di ekonomi ni. Terus lepas pada 2022 dah nampak dah gelap. Maksud dia spending ni dah drop. Kuasa membeli tu sangat makin drop. Menurun lah. Makin menurun. Kita pun efek lah waktu tu. Sebab dalam keadaan data 2021 masuk Ustaz. Memang sale best lah. Boleh buat sale lah. Dan bila kita buka cawangan di Almar Bukit Tajam, saya Almar Bukit Tajam tu saya bertahan sampai 2024. Sampai habis kontrak lah. Waktu tu faktor ekonomi dan juga ada sale drop kat sana. Sana cabaran juga untuk saya lah. Okay. Lepas tu owner pun nak jual building apa semua. Saya tutup Almar dan saya fokus sekarang pada di Perda Bukit Tajam. Dan kita yakin waktu kita satu cawangan, mengurus satu cawangan dengan dua cawangan sangat susah tak? Kita nampak mudah. Dan kita yakin staff kita tu boleh buat. So bila buka yang dua cawangan, pelbagai masalah akan isu. Dari segi servis, dari segi kita punya kualiti tu. So bila servis ni, bila Ustaz mai kedai makan, lambat Ustaz marah. Betul tak? Yang kata orang biasa Ustaz pun rasa setengah jam ni tunggu kan. Nak marah kan. Dah masuk angin lah. Itulah manusia. Dia dalam keadaan lapar memang marah Ustaz. Tapi macam mana nak bagi dia bertenang, macam mana nak kontrol. Yang tu yang cabaran untuk kedai makan yang tak perasan. Sampai hari ini benda tu kena terapkan kepada staff. Dan macam saya kata tadi, SOP tak jalan Ustaz, kena monitoring just bagi buku SOP ke, contoh macam manual book dalam kereta last bila Ustaz baca. End up dia pergi bengkel juga repair kan. Sama juga ada makan, bagilah tebal mana pun kita kena monitor. Ni dah buat ada checklist macam tu. Okay. Dan you all pun masuk dalam event hall punya game kan? Okay, waktu 2022 jiran saya di Bandar Perda tu, Mr. Chi datang saya, Hafiz, I nak retired, you nak sewa tak kedai sebelah ni? Lepas tu dia buka harga kat saya. Ish, Mr. Chi tinggi sangat ni, rendah sikit. Rendah pun tak rendah juga, boleh tahan juga sewa tu. Tak ambil rugi, ambil kos. Lepas tu takkan saya nak buat cafe sebelah. Saya buat survey di Bandar Perda ni, tak ada yang event hall yang minimum dalam 60 pack. Kadang-kadang bila kita nak buat event small macam engagement majlis pertunangan ke farewell ke, kita takkan nak tempat hotel Ustaz. Takkan nak tempat yang boleh muat 200 ke 100 orang. Tu yang peluang saya dok nampak kat di area Bandar Perda ni, kita buka event hall. Okay, bila saya berbincang dengan wife saya, dengan tim saya, kita buka event hall lah.
event hall ni kita target pada small party. Ya. Birthday, farewell, dan saya ada team decoration. Contoh nak buat pelamin, kita boleh buat. Nak buat birthday party, kita boleh buat. Catering ni saya tak ada experience untuk masak. Oh dia beza catering Berbeza. dengan Catering ala carte satu benda yang lain. Okey. Dia jadi satu bisnes yang lain. Maksud dia bila nak masak catering ni ustaz kena kira packs. Ustaz kena survey dulu customer tu. Okey, tak boleh ustaz masak pengiraan kita betul. Tapi customer mai tu daripada sukan tahunan contoh. Makanan mesti takkan cukup kalau kita suruh ikut pack. Dia tahan perut kan. Okay. So bila dia mai tu steam ni mai, biasa makanan laju habis ni. Ini sukan tahunan patut. Ada yang over pula makanan pasal apa? Oh, daripada makanan ni light. So pembelajaran tu kami belajar. Kami belajar dengan customer sebenarnya. Bila pengiraan macam mana nak masak masakan Melayu yang banyak. Berapa ayam potong berapa, nak serve berapa. Catering bukan benda yang mudah jugalah. Kita belajar. Dan package satu hal juga bila klien WhatsApp saya punya team tanya package. So benda ni terawang-awang, tak ada yang spesifik. Yang tu saya cipta package. RM35, RM55, RM60. Sebab saya nak reducekan untuk customer WhatsApp bertanya banyak kali dan dia akan tanya saya banyak kali. Saya nak jawab, sekali saya kata A, sekali B. Lah kali saya buat meeting, saya buat sistem dan kita pakai flyers tu memang complete package. Dan package asal pun sama. So sebenarnya bila ada package, customer mudah faham. Okay. Waktu tu bila saya buat package, barulah laju sikit orang buat. Kalau ustaz tengok sekarang majlis pertunangan, bukan semua orang nak buat kat rumah ustaz. So, majlis pertunangan yang paling banyak nak buat event kat Dibok ni pertunangan juga pernikahan. Nikah kat masjid, makan kat Dibok. Kat farewellnya event space. So benda ni yang saya rasa saya selesaikan masalah. Contoh kadang-kadang ada yang customer duduk rumah apartment ke flat kan susah. Satu rombongan. So pernikahan di masjid buat di Dibok. Yang tu yang kami paling demand lah buat masa sekarang untuk event space. Daripada dia nak sewa apa sebesar-besar dewan, dah ganggu surrounding kan, padat bila parking apartment atau rumah flat kan parking. You sediakan alternatif inisiatif untuk customer Okey, baik, dan sangat menarik sebenarnya kita dapat korek perkongsian dan juga cerita naik turun daripada Dibok, dan kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu lagi apakah kan perkara-perkara yang kita belum singkap lagi. Okey, jangan ke mana-mana dan kembali selepas ini. Okey, baik, alhamdulillah kita kembali untuk kupasan seterusnya dalam episod kita pada kali ini. Of course lah, brewing success behind the beans bersama dengan Dibok Coffee. Dan Tuan Hafiz tadi kita dah dengar pelbagai cabaran, tribulasi, rintangan, dan semuanya itu kalau tak dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan tabah, of course saya rasa Tuan Hafiz pun akan kata saya dah campak resume kan. Okey, baik. Dan adakah itu dikira sebagai kejayaan? Dan adakah kejayaan-kejayaan lain yang berjaya dicetak oleh Dibok itu sendiri? Okey, bila kita lalui rintangan, pendapat saya kita akan lalui ujian atau orang cakap titik terendah kita dalam keadaan kita stres, dalam keadaan kita rasa terbeban. Salah satu sebab kita tak pernah alami Ustaz. Contoh level macam saya kata tadi, saya tak expect pun yang saya buka di Bandar Perda tu dalam keadaan saya tak ada duit. Dan saya cari funder semua tak dapat. Sampailah satu ketika bantuan daripada pinjaman saya dapat daripada Mara lah. Saya rasa benda tu kita tak pernah lalui, dia akan susah sangat Ustaz. Nak rasa, nak feel benda tu sangat sakit lah, perit lah. Bila saya dah lalui, tu yang saya kata 2021 saya buka satu, 2022 saya buka event space. Setiap ujian ni kena lalui dulu. Bila macam sampai sekarang, saya kata bukan mudah lah nak sustain sampai sekarang. Sekarang event sekarang pun
cabaran kami pun kompetitor yang ramai lepas pada COVID. Macam saya kata tadi, dulu kita nak berniaga kopi ni susah untuk kita explain kepada pelanggan yang minum dia nak harga murah. Staff saya akan pergi depan, okey ni espresso, ini americano, kena bagi tahu. Sekarang knowledge unlimited Ustaz kat TikTok. Betul. Orang boleh dapat. So kejayaan yang saya rasa, kepuasan tu bila staff saya boleh sama-sama stay dengan saya sampai sekarang. Dan saya boleh bantu sedikit. Contoh daripada dulu naik motor, sekarang boleh naik kereta, lebih selesa kehidupan. Itu salah satu kejayaan sikit lah pada saya. Okay. Yang nombor 2, bila mana pelanggan yang boleh trusted sampai sekarang Ustaz. Ada pelanggan yang kita tengok pada 2017 pada kedai lama sampai sekarang muda lagi. Main lagi dengan family sampai anak dia dah pindah ke Kuala Lumpur, main datang ke kafe, kenal lagi sampai sekarang. Relationship tu penting lah. Okay. Baru-baru ni pun kalau kita tengok ekonomi semasa, kalau saya tengok dekat, kita lihat di Bandar Pedak ataupun di Pulau Pinang cukup Ustaz. Kafe saja lebih daripada 600 kafe Ustaz. Oh, 600 kafe. Ni data ni saya dapat dalam internet lah. Yang kopi lah. Mungkin lebih, dia tak kurang lah, mungkin lebih. Okay. Yang itu yang kita kata dulu di Bandar Pedak boleh kira dengan tangan western food. Sekarang setiap berapa ratus meter ada satu. Dan jual benda yang sama. Okay. Tapi saya tak anggap benda tu orang cakap cabaran. Kita anggap sebagai turning point untuk kita berubah lebih baik. Kita tak boleh selesa. Okay? Dalam perniagaan tak boleh selesa, sangat bahaya. So bila adanya kafe-kafe baru, kita akan tengok apa pembaruan yang dia bawa. Apa yang kita boleh together fight. Nak tahu juga you all tengok tu adakah hantar orang saya pergi. Atau pergi sendiri? Saya akan pergi. Dan jalinkan silaturahim lah. Yang tu saya tak jumpa owner. Tak jumpa owner. Tak jumpa owner. Sebab saya pergi, saya akan tengok. Saya akan tengok menu, saya akan tengok pricing, saya akan buat conclusion food dia. Dan dia kenal ke? Ni lah owner. Kadang-kadang kenal. Oh ya ke? Kadang-kadang saya terpakai baju Reebok tu. Saya terpakai juga baju Reebok. So kedai baru yang masuk area Bukit Pentajam atau Bandar Pedak ni, saya akan pergi. Okay. Saya akan pergi buat, orang cakap, test dulu. Okay. Sebab apa Ustaz? Kita sebagai owner kedai makan yang saya nak tahu, kita kena kerap, bukanlah berjalan, kerap rasa kedai-kedai yang ada surrounding kita dan juga mana the best kedai kat Pulau Pinang ni. Okay. Bila kita dapat rasa Ustaz, kita boleh bawa benda tu pembaharuan kat, di kafe kita. Dan kita boleh ceritakan benda tu kepada kita punya team, apa yang perlu kita improve dari segi plating, dari segi plating makanan, dari segi dia punya servis laju, apa apps dia pakai, decoration kedai dia macam mana. Yang tu penting Ustaz. Semua aspek tu sangat penting. Semua aspek. Macam saya kata tadi, F&B ni memang daripada longkang depan ni sampai longkang belakang kena tengok. Betul lah. Sebab bau pun sangat penting. Dia tak boleh cincai. Tak boleh tengok depan, saat lagi belakang problem. Dia kena semua sekali, sekecil-kecil benda. Sebab kalau kita efek, kalau kotor dah kena saman, contohnya tu lah. So kena tengok surrounding. Dan yang perkara ni yang saya rasa sangat penting dalam menguruskan F&B. Yang mana yang di luar sana, contoh kalau nak berniaga F&B ni, bukan semua menu yang kita nak bawa, dan bukan semua menu kita yang kita pandai masak kita kena keluarkan. Contoh satu menu boleh pakai untuk 5 makanan. Contoh macam spaghetti carbonara. Kita tak perlulah buat spaghetti lain lagi. Keluarkan spaghetti carbonara lamb, carbonara chicken chop, carbonara. Bagi menu tu sole dulu. So kalau special menu yang kita minat tu, keluarkan as a season. Contoh special of the day, Merdeka special. Sagi tukar kepada menu lain pula September supaya customer tak boring. Jangan rasa nak keluar. Sebab tujuan seasonal menu tu keluar, kita nak tengok laku atau tak menu tu. Kalau laku baru boleh masuk dalam buku menu. Dia tak boleh nak teruskan. Dia fasa untuk kita test market lah. Test market, betul. Agak-agak menu tu som-som kuku tak payah keluar. Okey. Baik. Okey, dan apa lagi pengiktirafan yang dibawa dapat, dan kita akan kembali selepas ini, dan jangan ke mana-mana. Okey, baik, alhamdulillah kembali lagi dalam Edukas. Jom sembang at PSP Politeknik Sudah Supply. Dan
Kita masih lagi bersama dengan Dibop Coffee yang mana kita nak lihat pula kali ni lah berkaitan dengan pengiktirafan yang Dibop dapat lah kan. Okey, pengiktirafan tu orang cakap adalah sedikit pengiktirafan daripada contoh college community Dibop Tebal, segala penasihat akademik. Saya dapat akaun usaha muda dari peringkat politeknik. Itu antara yang saya dah terima lah buat masa sekarang. Untuk ada usahawan MARA pun ada waktu ketika itu. Sehingga sekarang alhamdulillah perniagaan ni bila kita dapat sokongan daripada agensi ni sedikit semangat pemangkin saya punya semangat lah Ustaz untuk teruskan dalam perniagaan ni. Ya, dan terus memberi inspirasi kepada ramai orang. Dan bila sebut berkaitan dengan inspirasi ni lah, apakah pesanan lah kepada mereka yang di luar sana? Mungkin ada idea kan, ada semangat tapi dia mungkin goyang lah nak mula macam mana kan, ataupun kadang-kadang setengah orang ni dia tengok kisah-kisah yang kurang sepatutnya kan. Jadi apa pesanan Tuan Hafiz sendirilah buat mereka yang berada di luar sana? Okey, nasihat saya first sekali gain the knowledge lah. Dapatkan ilmu secukupnya. Dan ilmu ni perlu dicari lah. Dapatkan ilmu secukupnya dan juga mentor. Mentor ni maksud dia Ustaz, contoh kita minat nak mulakan satu bidang perniagaan F&B, kopi lah cakap. Kalau boleh kenal kepada owner yang jalankan perniagaan relate dengan dia minat tu. Kenal dan tanya. Sebab experience ni sangat penting Ustaz. Dulu kalau waktu kita buat bisnes ni, perniagaan ni main langgar. Jadi tak jadi nombor 2. Tapi bila kita langgar ni dia makan masa. Dia tarik kita punya masa tu setahun, 2 tahun, 3 tahun. So bila kita pilih circle yang betul, macam saya cakap tadi permulaan saya macam mana. Bila saya daripada Kuala Lumpur, saya duduk Penang, saya tak ada kawan yang sebaya dengan saya. Semua umur yang 30, 40 dan dalam bidang lain perniagaan. So saya first kali saya sortkan circle tu. Bukan nak kemudahan tapi saya nak knowledge. Bila dapat circle yang betul, bagi saya mudah nak jalankan perniagaan tu. Dan ukhuwah tu sampai bila-bila. Pada masa yang sama kena ada action lah. Dia tak boleh kita dah dapat knowledge, kita dah dapat circle atau networking, kita tak buat. Sampai setahun pembelajaran, action tak ada, tindakan tak ada. So tak boleh juga, dia kena seiring. Tapi dua benda tu sampai sekarang saya buat Ustaz. Networking, experience orang lain, dan juga belajar lah sampai bila-bila dalam bidang tu. Baru kita nampak sama ada sesuai atau tak dengan kita punya laluan ni nanti. Okay. So kalau nak bergerak dah dapat semua tu, buat tu Ustaz. Kena ada action. Jalan lah. Jangan takut nak buat. Jangan takut buat lah. Sekarang dah mudah Ustaz. Kalau kita tengok dalam TikTok ke YouTube banyak dah. Macam nak contohlah nak buat resepi lah. Tak payah nak macam kita dulu sebelum ni R&D fikir sendiri. TikTok pun banyak share resepi. YouTube pun banyak. Tak cukup lagi dengan AI. AI pun ada. Sangat mudah lah. Dia speed dia lagi cepat. Okay. Cuma kena macam saya cakap tadi lah, gain knowledge, experience dan dapatkan mentor yang sesuai. Dan akhir sekali kuasa tindakan. Betul. Tindakan kena lebih daripada yang kita buat. Tindakan memang kena buat berterusan lah. Okay. Baik. Dan akhir sekali bagaimana nak sampaikan kepada pelanggan-pelanggan yang menyokong Dibop sampai ke hari ini, dan macam mana dia nak ikuti perkembangan Dibop ni? Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelanggan, kebanyakan daripada lecturer-lecturer ke pelajar ke semualah yang sentiasa support Dibop daripada permulaan kita sehingga sekarang Ustaz. Alhamdulillah, tanpa sokongan daripada semua pihak, saya rasa Dibop tak boleh sampai hari ini Ustaz. Especially Politeknik Sebang Perai banyak buat event juga kat tempat saya, pensyarah-pensyarah. Okay. Yang mana yang nak follow, mengikuti perkembangan Dibop Coffee ni, boleh sentiasa follow di TikTok Dibop Coffee atau Facebook Dibop Coffee, Instagram Dibop Coffee untuk dapatkan info-info terkini. Okay. Berkenaan dengan kita punya perkembangan, kita punya aktiviti, kita punya menu. So follow dan like. Follow, jangan follow, yang follow, like, share dan komen sikit lah kan. Experience kan, sedapnya. Betul. Okay. Yang mana yang rasa
ada pengalaman buruk ke dengan Ibox semasa, saya minta maaf dan kita akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa lah. Yang tu sembang tepi, jangan tulis kat komen. Yang tu kena DM lah, jangan tinggalkan. Ya. Okey, baik. Dan apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dibot Coffee dan juga kepada Tuan Hafiz lah, terutamanya atas kesudian menerima jemputan kita pada hari ini. Dan sudah tentulah inilah episod yang penuh dengan aroma inspirasi sebenarnya. Ya, macam mana jatuhnya, bangunnya kembali, lepas tu jatuhnya lagi berada di lowest point. Dan saya yakin selepas ni kalau kita tengok secawan kopi, of course kita akan perasan inilah inspirasi buat kita semua. Dan saya Fahmi Yusof ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih atas tontonan, mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, follow, share video ini, siaran ini supaya lebih ramai mendapat inspirasi dan juga terus memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.